Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan main game Brookhaven. Kali ni kita akan main Brookhaven pertama kali. Tapi dah pernah main dah pun. Tapi yang tu pun kita buat video kita ada main sesaja je. Okey. Sekarang ni jom kita macam kita pergi mana-mana. Kita tengok dulu apa yang ada kat dalam ni. Okey, jom. Let's go. Okey, nampaknya kita nak pilih kereta kejap. Dia ada kereta baru, ada ni. Kita ada basikal ni. Lepas tu kita macam ada kereta baru dah juga ni. So kita baru yang lain tak ada lah. Kita guna bukanlah tak lah. Kita guna kereta sport lah. Mana kita rumba. Ni kita rumba. Iyalah polis pun polis lah. Jom. Kita jalan. First kita akan tengok hospital. Jom kita jom. Okay, kita sampai hospital. Hospital. Oh. Jom. Pergi tengok apa yang ada dalam. Oh, wah, ubat informasi. Ni enter. So ni bilik. Ni room ke-1. Sana ni room ke-2. Ni room ke-3. Okay, so kita ada laptop kat sini. Jadi kita main kejap sebab kita nak kena buat benda main. Oh, apa benda ni? Oh. Okeylah. Jom. Okey dah, jom. Let's go. Okey, jom kita naik kereta balik. Kita akan tengok di Town Hall. Fire station dulu lah. Okey, dah sampai dah fire station. Kali ni fire station ni baru. Ada tingkat atas tu. Wow. Let's go. Wah. Jom kita naik. Tak boleh ke? No. Let's go. Dia turun. Bestnya. Kita pergi town hall pula. Oh, belakang. Dah sampai. Let's go. Wah. Cantiknya. Guys, dah tahu kat sini ada tempat secret guys. Nanti atas tu akan buka. Tengok ada batang kan sebelah ni. Kita kena tekan. Kat situ kau kena tekan tau. Kadang tak boleh tekan lah. Macam tak sampai. Ada. Tengok ni. Yo guys, kita ada jumpa tempat secret guys. Yahoo, tempat buat duit guys. Yeay, tempat secret kita dah jadi guys. Yahoo. Jadi kita on tempat secret ni. 1, 2, 3. Ni tu lah. Dia tengah proses duit. Duit tu banyak gila dia proses duit. Senang lah nak ada duit macam ni. Perlu proses je duit. Jadi kita proses diri kita sendiri. Tak boleh juga. Jom lah. Kita tengok apa yang ada. Ni duit. Ada duit lah. Curi lah duit. Curi. Tak ada curi. Curi. Ya, banyaknya duit. Banyaknya duit. Let's go, dapat duit. Kita mencuri tadi. Inilah dua orang bocah yang boleh anak aku tu. Sorry pakcik, update lepaskan dari ni. Tak ada kerja lah. Jom. Let's go. Wajah. Let's go. Kita pergi
pergi ke Airkit lah. Satu lagi bos sekarang ni. Pip, Nampak? Kau tengok anak aku ni pip. pandai pakai pistol tau. Tu. Biasa aku dah ajarkan cara nak tembak nut shot kan. Macam tadi. Kau buat macam Jom. tadi. Dia tengok tu. Dia takut dia. Kau tengok. Nut shot ada tadi. Aku nak buat benda tau kat Airkit ni. Sekejap Sekarang ni macam Aku nak mana? try je. Mana mungkin kau nak gelak-gelak tadi? Mana pembuli dia? Nampak macam pembuli. Okay, aku nak. Hai, nangis ke? Aku belum keluarkan lagi pistol dan nangis tau. Lepas ni, kalau aku tahu kau bully lagi anak aku, takkan Jom. kau jangan cari pasal dengan aku. Inilah semuanya. Kalau kau bagi tahu pasal benda ni pun, aku tidak boleh. Let's go guys. Kita naik motor. Papa. Macam-macam dengan family aku. Kami ni ketua mafia kat sini. Guys. Naik motor guys. Oh, kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Okey guys. Best ada motor tu. 50 sen satu tu lah saja je. Jom. Kita nak pergi kedai aiskrim. Ni bukan kedai aiskrim ni. Pastry shop. Apa ni? Tempat ni patutnya kedai aiskrim. Oh, kedai cupcake. Wow. Tak nak cupcake. Tak suka cupcake. Tadi perisa temikai. Tadi perisa lychee. Strawberry. Ini jadi baru ni. Macam mana Lara dengan kita punya bisnes, kita punya flavor baru ni? Okay guys. Flavor baru sedap. Jadi kita buat balik. Kita pergi dekat ni. Kita kan laki boh. Pesta dah sampai belum ni? Pesta. Dah sampai belum pesta kita hari ni? Dah mana? Jadi kita pergi ke Mana bos? Lama tunggu. Sabarlah. Aku ada banyak pergi ke Burger Burn. Let's go. Woohoo. Jadi kita pergi ke Burger Burn. Kita beli air dan makanan. Kita bakar je. Okey, jom kita kuatkan benda ni. Ya, asal. Ya, sampai 1000. Bagi dia bakar cepat. Cepat. Cepat apa? Yahoo. Mana aku dapat ambil donat ni? Bakarlah donat ni. Ui, sedapnya bakar donat ni. Aku kena, tolong. Tolong, aku kena. Air. Aku tak nak. Air, tolong. Air. Aku tak nak. Air. Macam tak aku tak ada buang benda ni. Tolong weh. Tak benda ni aku tak ada buang lah. No. Siapa yang bagi? Dah, kita ambil bekal dulu. Bye. Kita dah ambil bekal, jom kita jalan lagi. Makan. Tak. Tak merata makanan. Tak sini. Tak boleh Bang duit pun bang. Donat je tak boleh buang. Asal donat tu bang. Jom guys, kita sambungkan perjalanan kita. Sikit. Jom. Kita jalan lain pula. Let's go. Wow, kita sekarang ni ada di bank guys. Okay. Lupa nak ambil kad dia. Alah. Okay lah guys. Sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa
Jangan lupa part 2 ataupun part 3 kalau kita tak sempat. Okay. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification dan like semua ini. Bye. Kita jumpa semua dalam part 2. Bye.